Hari ini kita ada dekat Sumbangjaya. Kita akan pergi ke satu tempat ni, tapak. Dulu tapak ni ada dekat area KL. So kita akan try area baru ni. Dia baru buka ni, ada recently baru, tak silap less than 2 minggu lah. Dia baru buka tu. Kita akan explore, tengok apa kedai kat atas. Okay, jom kita naik atas dulu, geng. Cendawan goreng. Dia ada bagi punya tak tahu rasionnya apa, tapi yang ini memang macam sos manis lah. Kita akan try dulu, tengok macam mana rasa. Dia memang isi ayam ni. Rasa cendawan. Jadi mayonis tu. Tak tahulah cendawan pakai mayonis. First time. Cendawan sedap ni. Ni benda lain lah. Boleh try lah. Tunggu perhatikan. Boleh cuba. Jangan lupa datang sini. Try lain. Okay. Yang kita campur makan dulu. Kita tunggu makanan lain juga. Yang baru sampai ya, panas begini. Betul tak? Okay, so kita try dulu. Okay, baik. Buat lagi. Kita try lah. Dia ada lightnya ni. Kita nak makan. Kita tahu lah kat tapak. Tapak ni kat sebelah jalan. Okay, kan? Ambilkan ni dulu. Ambilkan dulu. Kita sambung. Ni kita
kita order nampak macam best lagi. Dia panggil ni Milo Oreo. Tengoklah dia ada segala alam ni dengan ada apa nama ni, marshmallow lagi. Okay, so kita akan cuba try sekarang, tengok apa rasa dia. Hello, dah rasa. Oreo tak rasa lagi. Harga rasa Oreo. Harga satu cawan RM15. Okey lah. Worth it lah. Okey kan? Dah rasa dulu.